Hello guys, welcome back to show my channel. So guys, macam mana raya korang? Okey ke tak okey? Dah hari ni raya ke-5 ke ke-6? Mai pun dah tak ingat sebab Mai busy sangat raya pertama dengan raya kedua, pergi ke rumah cousin-cousin apa semua. So ni time untuk come back to basic lah, untuk Mai buat video-video kisah-kisah seram. Dan kali ni Mai akan share kisah seram yang di-sharekan oleh seseorang yang bernama Nana. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Sebelum tu korang jangan lupa like, comment and subscribe channel Mai, okay? Supaya korang tak tertinggal kisah-kisah seram yang Mai akan share selepas ini. So kali ni aku hendak kongsikan kisah aku, abah dan emak. Aku ni sebagai Nana lah yang menghantar cerita ni, okay? Supaya korang tak keliru. Ketika umur aku dalam lingkungan 7 tahun, mungkin sebab aku tak berapa nak ingat umur aku masa tu, mungkin dalam 7 ke 8 ke 9 tahun ke macam tu, mungkin. Tapi cerita ni aku tak pernah lupa. Okay, kisah ni bukan rekaan semata-mata atau fantasi anak kecil. Ini adalah kisah benar yang aku lihat sendiri secara live di depan mata aku, yang aku nampak benda tu. Kisah ni si dia hendak menumpang tapi muatan sudah penuh. Kira dia macam tu lah. Seakan-akan klise bunyinya, tapi percayalah, kisah ni berlainan dan kisah ni di dalam versi aku pula. Aku sendiri tak menyangka apa yang aku lihat tu rupa-rupanya Pontianak dan Langsui. Tapi peristiwa itu memang tak dapat untuk aku lupakan, masih segar dalam minda dan ingatan aku. Dan ini kisahnya, dengarkan sampai habis. Kisah pertamanya ialah kisah Pontianak. Dalam tahun 90-an macam tu, waktu tu aku dan emak aku ikut abah aku pulang ke kampung abah. Sudah agak lama abah tidak menjengah kedua orang tuanya. Ketika cuti Sabtu dan Ahad inilah abah mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung, katanya. Memandangkan ini giliran cuti untuk abah di tempat kerjanya, tetapi pulang ke kampung kali ni giliran abah pula yang harus tidur di rumah bapa dan emak mertuanya. Itu mak dengan bapa sebelah emak akulah. Emak dan abah satu kampung, iaitu Sabak Bernam. Rumahnya tidaklah jauh, adalah dalam setengah jam perjalanan kalau menaiki motosikal. Kami tiba lewat sedikit di kampung dari jangkaan awal, kerana kami hanya menaiki bas sahaja untuk pulang ke kampung. Sebelum pergi ke rumah atok sebelah emak aku, abah ingin singgah dahulu di rumah arwah atok dan opah pada petang itu. Abah aku cakap macam ni, kita duduk dulu dekat sini sampai malam ya. Malam karang lepas makan malam, baru kita pergi ke rumah atok sebelah sana, boleh? Kata abahku. Sambil membelai rambut aku yang berikat dua, aku hanya mengangguk tanda setuju. Tidak kisah rumah atok yang mana patut didahulukan, tiada beza pun pada aku. Emak aku hanya diam, kemungkinan bersetujulah kot. Selepas makan malam, abah berbual-bual lah dengan arwah atok aku ni, dan aku hanya menyelit di tepi sambil mendengar topik yang dibincangkan tanpa menyampuk sedikit pun. Jarum jam sudah menunjukkan hampir 12 malam pada waktu tu. Atau mungkin lebih lah. Sunyi sepi suasana malam tu, sesekali kedengaran bunyi cengkerik memecah hening kesunyian. Abah masih lagi ligat bersembang dengan arwah atok. Langsung tidak menyedari hari sudah pun lewat pada waktu tu. Embun jantan pun sudah mula membasah. Emak aku waktu tu dah mula gelisah sebab jam dah lewat kan. Nak balik ke rumah atok sebelah sana lagi. Sesekali dikeling matanya ke arah abah aku. Lalu dicuitnya paha abah aku
untuk mengajak abahku pulang ke rumah orang tuanya. Abahku memandang emak aku tanda mengerti. Lalu abah meminta izin pada arwah atok untuk pulang ke rumah bapa mertuanya. Abah juga meminta izin dari arwah atok untuk meminjam motosikalnya dan berjanji akan memulangkan semula motosikalnya itu pada esok hari. So kiranya dia orang bertiga ni tadi pergi ke rumah atok dan nenek sebelah sana pakai motosikal atok dia yang sebelah bapak dia ni tadi. Bertiga pada waktu malam pakai motor. Korang bayangkan. Mak aku mendiamkan diri sahaja dari tadi. Mungkin tanda protes kot, sebab abah aku sembang lama sangat kot. Kerana faham benar emak dengan sifat abah. Kalau bersembang memang memakan masa yang lama, letih menunggu. Sewaktu dalam perjalanan inilah peristiwa itu terjadi. Motosikal Honda Kapcai atau Abah Lenjan membawa anak dan isterinya pulang membelah kepekatan malam. Di dalam kedinginan embun jantan dan meredah laluan di kepekatan malam tu, hanya berlampukan cahaya motosikal, cahaya bulan dan beberapa lampu jalan yang melimpah dalam kesamaran di setiap perjalanan kami. Dengan berhati-hati abah aku membawa kami, takut terlanggar lopak ataupun lubang, memandangkan jalan yang bertar tidak sekata. Aku cuba untuk lena di dalam pelukan emak aku. Tetapi posisi aku ketika itu, aku duduk menghadap emak aku. Korang boleh faham dekat situ? Aku cuba untuk memejamkan mata, tetapi terjaga disebabkan kemungkinan abah aku terlanggar lubang kecil di jalan. Tiba-tiba, sewaktu aku membuka mata, mata aku tertumpu pada bahu kanan emak aku. Kan tadi aku cakap aku duduk menghadap emak aku. So, mata aku tertumpu kepada bahu kanan emak aku. Terkejut aku sebab aku ternampak ada satu tangan yang pucat dan panjang sedang memegang bahu kanan emak aku. Dikira macam ni. Macam ni. Dari belakang lah. Bulat mata aku memandang tangan yang entah datang dari mana sambil memaut kemas di bahu emak aku. Terkejut tak usah cakap lagi lah. Jelas kelihatan kulitnya yang putih, pucat dan jarinya yang panjang dan tirus. Serta menampakkan tulang bersalut kulit tanpa isi tebal di jarinya. Bila difikirkan semula, mustahil tangan emak. Sebab tangan emak sedang memeluk erat badan aku. Kemudian aku cuba tinggikan sedikit kepala aku untuk mengintai di belakang emak aku ni tadi. Di fikiran aku mungkin tangan misteri tu mempunyai badan. Dan ya, memang tidak dapat disangkal lagi. Menjengah saja kepala aku ke belakang, terlihat satu lembaga menyerupai seorang perempuan dengan rambut panjang sehingga ke jalan dan mengerbang macam tu. Warna rambutnya hitam tetapi masih menampakkan uban dan matanya terperosok ke dalam. Dia macam kosong lah. Langsung tak kelihatan berbola mata hitam dan putih. Bajunya berwarna putih lusuh, kelihatan ada tumpukan tanah di merata kain. Apa yang aku terlihat, elok sahaja dia memegang bahu emak aku, kemungkinan hendak menumpang. Tetapi muatan sudah penuh. Keadaannya berdiri statik sahaja di belakang emak aku. Langsung tidak jejak bumi, kata dia. Ya Allah, mahu aku tidak terperanjat. Tiba-tiba ada makhluk lain yang sedang mengikut kami di belakang. Meluncur laju saja dia mengikut kelajuan motosikal yang ditunggang oleh abah aku, sambil memegang bahu emak aku. Dahlah satu bayangan kenderaan pun tidak kelihatan pada waktu tu. Ditambah pula dengan suasana gelap gelita, so aku tentu macam pasrah je lah. Yang paling aku terperanjat, emak langsung tidak menyedari ada gadis jelita sedang memegang erat bahu dia. Aku cuba merenung emak untuk berkata sesuatu, tapi emak memandang aku semula dengan berkata, "Kenapa dek? Tidurlah." Ketika itu mulut aku langsung terkunci untuk memberitahu perkara yang aku nampak. Aku lihat abah masih tenang je membawa motosikal.
hanya diam dari tadi. Abah aku waktu tu macam tak terfikir ke motor yang dia bawa tu terasa berat ke, atau ada sesuatu yang mengikut di belakang ke. Perkara itulah yang cuba aku fikirkan saat itu. Tak lama kemudian, sampailah kami di rumah arwah atuk, iaitu bapa emak aku. Rumahnya hanya di tepi jalan sahaja. Berhenti sahaja motosikal di hadapan rumah arwah atuk aku. Aku lihat makhluk itu sudah pun tiada. Berdebar perasaan aku waktu tu apabila memandang sekeliling yang gelap gelita. Di fikiran aku ketika itu, janganlah si dia tu berada di sebelah aku. Tapi mak ada juga mengadu yang bahu dia yang sebelah kanan ni terasa sakit. Emak kata seperti memikul satu benda yang besar. Aku cakap dalam hati, "Hai mak, benda tu dah terbang entah ke mana, baru nak terasa sakit." Aku cakap dalam hati macam tu. Namun selepas tu aku terdengar abah bercakap sendirian selepas menongkat motosikalnya, tapi dalam nada suara yang kuat dan tegas. Dia cakap macam ni, "Engkau dah tumpang, balik tempat kau. Jangan masuk ke dalam rumah aku. Kacau anak bini aku dan keluarga aku. Pergi kau." Dia cakap macam tu sambil mengambil tanah yang dipijak abah, lalu dikepalnya tanah tersebut sambil membaca beberapa potong ayat ruqyah, lalu dihembus pada tanah tersebut. Kemudian terus abah lemparkannya ke udara. Aku dan emak aku hanya memerhati sahaja tanpa mencampuri hal berikut, menandakan yang kami memahami dan mengerti apa yang abah kami lakukan waktu tu. Jelas abah malam tu cek Pontianak tu tidak ke mana-mana. Dia sudah abah tambat dan ikat di pokok manggis betul-betul di belakang rumah arwah atuk aku. Dan jelas abah lagi sebenarnya dia hendak berkawan dengan aku. Aku pun macam, "What? Kenapa aku? Tak ada hantu lain ke yang nak dibuat kawan?" kata aku dalam hati. Tapi keadaan dan situasi dapat dikawal oleh abah pada malam tu. Ini kerana menurut kata abah lagi, abah tidak akan membiarkan dia bersenang lenang menumpang teduh di pokok manggis itu. Si dia pasti akan dibuang ke tempat lain pada keesokan hari dia. Begitulah Alkisahnya. Bukan sahaja Pontianak hendak berkawan, malah pernah juga dulu hantu penanggal hendak berkawan dengan aku. Sanggup dia mengikut aku sampai ke Perlis. Kebetulan aku melawat pakcik aku di padang besar. Itu pun abah mengetahui melalui ilmu batinnya, dan abah memberi amaran keras pada penanggal itu, jangan sesekali mengikuti aku atau kacau aku. Tapi kalau dia berdegil juga atau tidak mahu pergi, maka dia akan mendapat akibat dan balasan yang lebih buruk. Jadi alhamdulillah buat masa sekarang tiada lagi gangguan yang sedemikian. Malah aku sendiri pun tak tahu manalah datang si penanggal tersebut. Dan satu lagi, rupa-rupanya abah memang sudah mengetahui bahawa ada benda yang mengikut kami pada malam tu. Sebab tu sepanjang perjalanan di atas motosikal, abah hanya mendiamkan diri dan bisu sahaja, menunggu masa saja untuk bertindak. So, itu kisah pertama. Kita pergi ke kisah yang kedua pula, iaitu Lang Sue. Kisah ni berlaku dalam tahun yang berikutnya. Selepas kejadian di atas, buat pertama kali aku melihat Lang Sue. Sepanjang hidup aku juga ada satu kisah lama yang menyayat hati, yang telah berlaku di sebalik kisah Lang ni tadi tersebut, yang akan aku ceritakan kemudian. Harap korang tabahlah mendengarnya. Malah aku juga tak pasti sama ada kisah yang ingin aku ceritakan ni nanti ada kena mengena atau tidak dengan Cik Lang ni tadi, atau hanya kebetulan saja. So korang nilailah sendiri. Waktu tu umat Islam sedang menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam 1 Syawal, tetapi berlaku pada malam harinya. Ianya berlaku di kampung aku juga, Sungai Tiang Perak. Sebenarnya ibu bapa emak aku sudah bercerai dan masing-masing sudah berkahwin lain. Jadi hari raya waktu tu giliran emak.
Dan emak aku teringin hendak menyambut hari raya bersama emaknya dan begitulah alkisahnya. Rutin kami sekeluarga ni tadi, 11 siang kami memang akan duduk di rumah untuk menyambut tetamu, saudara mara dan jiran tetangga yang hendak bertandang dan beraya di rumah kami. Jadi kami sekeluarga terpaksa mengambil keputusan untuk beraya selepas waktu maghrib nanti. Usai maghrib dalam pukul 8 malam macam tu, kami sekeluarga pun mulalah keluar dari rumah menuju ke destinasi seperti yang telah dirancangkan sebelum ni. Betapa gembiranya saat tu apabila dapat berhari raya bersama dengan arwah nenek atuk tiri dan maksu aku. Hanya dengan berjalan kaki beramai-ramai sambil menikmati lampu raya yang tergantung meriah dan berwarna-warni di setiap dinding rumah orang kampung. Dah cukup membuatkan diri aku ni terasa puas dan bahagia di samping keluarga aku tercinta. Walaupun menyambutnya dengan penuh kesederhanaan, sesekali terperanjat kami kerana terkejut dengan bunyi meriam buluk diselang-seli dengan bunyi letupan mercun memecah suasana hening pada malam raya tersebut. Arwah nenek aku sempat melatah dan terkejut dengar bunyi meriam buluh tu tadi. Dia kira macam, "Oh pucut mak kau terperanjat aku," kata dia macam tu sambil dia mengurut-ngurut dadanya, membuatkan aku dan maksu aku tidak kering gusi ketawakan gelagat nenek aku. Kemudian, selesai saja kami beraya di beberapa buah rumah saudara mara, beransurlah kami untuk pulang dan tambahan pula malam semakin larut waktu tu. Apa taknya kalau orang-orang tua bersembang. Banyaklah alkisah dan topik yang hendak diceritakan pada waktu tu. Tidak termasuk lagi bila hendak bermaaf-maafan, perlu menyusun 10 jari dan menyusun ayat. Dan di kepekatan malam tu, kami berenam berjalan meredah langit malam untuk pulang. Hanya bertemankan cahaya sang rembulan dan lampu torchlight sahaja. Biasalah, time tu kampung belum macam sekarang lagi kan, dah moden. Dulu just jalan kaki beramai-ramai pakai torchlight keliling kampung. Sungguh sunyi malam tu, tidak seperti di awal-awal perjalanan kami tadi. Bunyi meriam dan mercun yang sejak dari tadi bergema di setiap ceruk, kini langsung tidak kedengaran, kata dia. Pelik, tapi perasaan tu aku simpan dalam-dalam. Aku amati wajah arwah nenek, atuk, emak dan maksu aku. Masing-masing diam 1000 bahasa. Tidak kelihatan seperti tadi, ceria dan bergelak tawa. Hanya wajah gelisah sahaja yang nenek dan emak aku pamerkan. Mungkin takut dan mungkin juga ingin segera sampai ke rumah. Ini kerana hanya kami berenam saja yang sedang berjalan pulang dan berada di sepanjang laluan itu. Emak dan yang lain-lain sudah berjalan ke depan, manakala aku dengan abah aku sahaja yang berjalan di belakang. Sesekali mata aku ni tadi meliar memandang sekeliling. Sebelah kiri ada beberapa buah rumah kampung dan manakala sebelah kanan aku pula tidak ada sebuah rumah pun. Hanya hutan dan tumbuhan meliar dan semak samun setinggi pinggang orang dewasa, kata dia. Kemudian aku mendongak memandang bintang yang berkelip-kelip terbentang di hamparan langit yang luas. Tiba-tiba, sebaik saja selepas mata aku ralit memandang bintang ciptaan Allah yang sungguh indah di atas langit raya tu, mata aku dengan tidak sengaja terpandang satu sosok tubuh di sebalik sebatang pokok tua yang besar dan merimbun lebat tu, berada di tengah-tengah pohon-pohon renek dan rimbunan semak-semak samun tu. Aku cuba untuk amati sosok tersebut untuk mendapatkan kepastian apakah yang aku sedang lihat tu. Bila aku cuba hendak pastikan, dia mula menunjukkan wajahnya yang sebenar, iaitu hodok, buruk dan pucat dengan rambutnya yang panjang sehingga ke tanah mengerbang kejong ke belakang. Tetapi rambutnya dipenuhi dengan uban. Bukan sedikit tapi semua. Baju putih lusuh diselaputi dengan
tanah. Sempat dia mempamerkan mulutnya yang tenganga sehingga menampakkan gigi taring halus berceracak dan matanya yang merah menyala. "Semerah biji saga," kata dia. Aku terdiam dan tergamam waktu tu. Sebenarnya lebih kepada terperanjat. Aku pandang semua ahli keluarga aku, termasuklah Abah. Mereka semua seperti tidak nampak, sedangkan aku nampak dan dia berdiri betul-betul di sebelah kanan di sebalik pokok besar tu. Terapung-apung. "Sumpah aku nampak," kata dia. Kali ini juga mulut aku seakan-akan terkunci untuk memberitahu tentang itu kepada Abah. Sedangkan kami berjalan paling belakang sekali. Sekali lagi aku cuba menjeling ke arah makhluk tu. Dia tu masih lagi berdiri statik di situ, tidak berganjak sedikit pun. Aku cuma melihat dia hanya terhuyung-hayang seperti badannya terapung-apung. Lalu aku memandang Abah. Dia hanya diam, tumpuannya hanya pada jalan saja. Emak dan yang lain masih di depan dan tidak tahu apa-apa. Syukurlah. Bila sudah berjalan ke depan sikit, aku cuba menoleh semula ke belakang. Aku lihat makhluk tu sudah tiada. Gaib entah ke mana. Kawasan tu gelap gelita semua. Ini kerana apabila aku melihat makhluk tu tadi, kawasan tempat dia berdiri tu termasuklah kawasan sekitarnya seakan-akan macam terang, seperti ada cahaya putih yang berbalam-balam. Entahlah, saat tu aku terfikir pelik. Takkanlah baju putihnya boleh mengeluarkan cahaya. Tapi mungkin jugalah pantulan dari cahaya bulan. Mungkin, aku tak pasti. Sampai saja di rumah, Abah bertanya kepada aku, "Ada nampak apa-apa ke tadi?" Tentulah aku jawab, "Ada. Tapi kan Bah, kenapa macam ada cahaya putih kat benda tu?" Aku tanya macam tu. Abah hanya tersenyum seolah-olah mengerti pertanyaan kanak-kanak seperti aku. "Itu bukan cahaya, badan dia lut sinar, boleh tembus nampak sebelah sana. Tahu tak apa benda yang adik tengok tu?" soal Abah kepada aku. Aku hanya menggelengkan kepala dan menandakan tidak tahu. Dengan tiba-tiba Abahku jawab macam ni, "Itulah Lang Sui." Melopong mulutku mendengar apa yang Abahku katakan tu tadi. Aku macam, "Apa?" Macam tu. Aku bermonolog di dalam hati. Lagipun kata arwah nenek, tempat tu sememangnya keras dan menurut kata nenek lagi, sebelum tu kawasan tu biasa-biasa saja. Tidak ada sebarang gangguan makhluk. Kemudian terjadilah satu peristiwa tragis yang telah berlaku di kawasan itu dan ini adalah berdasarkan kisah benar. Mari kita mengimbau sedikit kejadian tragis tu. Di dalam sekitar penghujung tahun 60-an, di kawasan yang aku lihat Cik Lang tu tadi, ada sebuah rumah kampung yang diduduki sepasang suami isteri dan beserta 2 orang anak perempuannya yang berumur 7 dan 9 tahun. Waktu tu di hujung bulan Ramadan. Mereka sekeluarga membuat persiapan hari raya memandangkan Aidilfitri jatuh pada keesokan harinya. Rumah yang mereka diami itu jenis rumah tinggi. Jadi mereka sekeluarga bercadang hendak memasak juadah raya di luar rumah saja, iaitu di bahagian bawah rumah yang lapang. Si suami sibuk mencari buluh lemang di tempat lain. Cadang mereka ni tadi hendak memasak juadah lebih sedikit untuk dijamu pada tetamu yang datang dan juga untuk diberi kepada jiran-jiran tetangga. Manakala si isteri dan anak-anak perempuannya sibuk merebus ketupat. Tetapi ini kesilapan mereka. Di kawasan bawah rumah tempat mereka memasak tu ada sebiji bom zaman jajahan Jepun dahulu yang masih aktif tertanam betul-betul di bawah tanah rumah mereka. Bom tu cuma timbul sedikit. Sudah tentulah mereka tidak menyedari bahawa benda yang bulat tu adalah bom dan juga langsung mereka tidak menyedari apa yang bakal mereka hadapi. Usai sahaja merebus ketupat di dalam periuk yang masih panas tu tadi, si isteri pun dengan penuh kudrat dan tenaga mengangkat periuk panas tersebut lalu diletakkan ke atas bom yang mereka sangka batu.
Lalu terjadilah perkara yang tidak disangka dan bom itu meletup. Lalu terpelantinglah anak-anak dan isteri lelaki tersebut. Letupan itu sangat-sangat kuat sehingga mengejutkan orang-orang kampung yang sedang seronok membuat persiapan hari raya di rumah masing-masing. Peristiwa itu memang tragis. Si suami menangis semahu-mahunya seperti orang hilang akal sambil ditenteramkan oleh orang-orang kampung. Yelah, anak bini kot, esok dah nak raya, malam tu terjadi pula kejadian tu. Siapa tak menangis? Kehilangan orang-orang yang kita sayang. Mayat anak-anak dan isterinya bergelimpangan. Darah merah di serata tempat, manakala daging dan tubuh badan mereka bersepai di sana sini. Korang boleh bayangkan tak? Aish. Bau hanya darah memenuhi ruang udara dan rongga hidung. Masing-masing cuba untuk mengawal emosi dan hati. Tiada apa-apa yang boleh orang kampung lakukan, hanya cuba mententeramkan si suami dan hanya menyaksikan peristiwa akhir Ramadan yang sungguh menyayat hati. Seminggu kemudian orang kampung langsung tidak melihat kelibat si suami ini. Selalunya mereka melihat dia meraya-raya seperti orang gila sambil memanggil nama isteri dan anak-anaknya, meratap hibah, menangisi mereka yang telah tiada. Kesian. Tidak sampai hati pula orang kampung hendak menyambut Aidilfitri dengan bersukaria. Cukuplah bersederhana sahaja. Mereka juga menanggung kesan yang mendalam memandangkan orang kampung langsung tidak melihat kelibat si suami dia ni tadi. Lalu mereka pun mencari si suami. Dikubur arwah isteri dan anak-anaknya langsung tak ada. Kemudian mereka mencari di bekas tapak rumah yang musnah tu pun tak ada. Akhirnya mereka berputus asa untuk mencari. So mereka berpakat untuk pulang sahaja. Tapi apabila mereka berjalan melalui kawasan semak di tepi rumahnya yang hampir rebah tu, akibat dari kesan letupan bom yang sangat kuat pada waktu tu, di situ ada sebatang pokok. Pada mulanya mereka tak mengesyaki apa-apa, tapi serta-merta salah seorang dari mereka menjerit lalu terduduk ke tanah sambil tangannya menunjuk melihat si suami tu mati dengan lehernya terkulai dan lidah dia terjelai keluar dari mulut disebabkan jerutan tali yang melekat kuat di leher. Ya Allah. Ya, lelaki tu mati dengan menggantungkan dirinya di dahan pokok tu. Rasanya pendengar boleh mengagak pokok yang mana, kan? Selepas kejadian tragis itulah bermacam-macam penampakan yang dilihat oleh orang kampung. Tiba-tiba sahaja nama Cik Lang tu tadi menjadi buah mulut orang kampung saat tu. Orang mati membunuh diri sudah tentulah berdosa besar. Malah Allah melaknat perbuatan tersebut. Sebab tugas mencabut nyawa ni bukan tugas manusia, tapi disebabkan manusia tu lemah iman dia dan jiwanya kosong, maka terjadilah perkara tersebut. Lalu si syaitan dan iblis laknatullah pun bertepuk tangan, bersorak sakan dan bergembiralah mereka kerana ada umat Nabi Muhammad yang telah memilih untuk mati dalam kesesatan dan mati di dalam hatinya yang telah kerapuhan iman, serta di dalam jiwanya yang sedang syarat dengan dugaan hebat. Minta dijauhkanlah kita wahai pendengar sekalian dengan sifat-sifat begitu. So itu sajalah kisah yang sempat aku kongsikan pada korang. Harap-harap korang seramlah mendengar kisah seram yang aku sharekan pada korang. So kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.